Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati perhimpunan dan perjumpaan kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwanal muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Ta'ala masih lagi meletakkan keimanan dalam hati kita. Iman masih ada lagi dalam hati kita. Cuma perlu kita suburkan supaya kita lebih menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita masih ada lagi bibit-bibit keimanan, masih ada lagi iman dalam hati kita. Sebab itulah kita melapangkan masa pada malam ini untuk bersama-sama berada dalam satu raudhah, dalam satu taman, Raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Mungkin kita tidak sedar, kita ni adalah merupakan pilihan dan jemputan Allah. Sebab itulah kita sapa ke masjid ni. Kalau tanpa pilihan dan jemputan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sapa malam ni. Kita tidak akan sapa malam ni. Kerana yang mari malam ni baik muslimin muslimat, semua ada kerja berlaku. Semua ada urusan berlaku. Sikit banyak, kecil besar urusan itu, pekerjaan itu bab lain. Tapi bila Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala jemput kita, kita boleh tolak tepi urusan-urusan keluarga, urusan peribadi kita, urusan kehidupan kita boleh tolak tepi. Dan kita lapangkan masa kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Marilah sama-sama kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala pilih kita semua. Ya mukallibal qulub sabir qulubuna ala dinik wa ala ta'atik. Wahai pembalik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau malam ni mau pilih aku, mari masjid, semaya jemaah, dengan orang ngajar,
Mu pilihlah aku sokmo sehingga ke akhir hayat aku. Jangan mu biarkan begitu sahaja kehidupan aku tidak bererti. Rugi banyak aku. Rugi banyak aku. Kenapa? Kerana sisa-sisa hidup aku tidak begitu banyak lagi. Tak banyak lagi sisa hidup kita. Tah berapa hari, tah berapa minggu, tah berapa bulan, tah berapa tahun, kita akan menyahut jemputan Allah Ta'ala yang terakhir. Muslimin muslimat semua, ibu-ibu yang di belakang sana, Allah Ta'ala jemput kita ni 3 kali Tuhan jemput kita. Tuhan panggil kita, Tuhan jemput kita 3 kali. Yang pertama Tuhan jemput suruh mari sembahyang. Allah Ta'ala jemput suruh mari sembahyang. Yang kedua Allah Ta'ala jemput suruh pergi Mekah. Allah Ta'ala jemput suruh pergi Mekah. Yang ketiga Allah Ta'ala jemput kembali ke alam barzakh. Batu hari-hari 5 kali sehari Allah Ta'ala jemput kita, hayya 'alas salah. Selekeh, mari sembahyang. Bahasa kampungnya gitulah. Hayya tu selekeh. Pakak mari weh. Ada orang waktu era, ada orang waktu dengar, ada orang wak McDonald ya. Ada orang tak cakna, ada orang buat tak reti, macam-macam. Sedekah Allah Ta'ala jemput tu. Selekeh weh, mari sembahyang. Kalau mu nak berjaya dunia akhirat, mari sembahyang. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Selekeh mari sembahyang. Kalau mu mari sembahyang, mu akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Bukan setakat di dunia saja, malah lebih-lebih lagi di akhirat, mu akan berjaya. Marilah sembahyang. Yang kedua Allah Ta'ala jemput kita pergi Mekah. Sebab itu bila orang pergi mengerjakan haji dan umrah, kita menyahut seruan Allah Ta'ala dan kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku mari dah ya Allah, aku mari dah. Aku mari menyahut seruanmu. Aku mari dah, mau panggil aku mari dah. Yang ketiga Allah Ta'ala jemput untuk ke alam barzakh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 3 kali Allah Ta'ala jemput. 5 kali sehari Allah Ta'ala jemput ketika kita duduk. Amba tengok muslimin muslimat tengok diri masing-masing. Setara mana kita sensitivity, mari terasa dalam hati bila Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala jemput, cara mana kita? Hayya 'alas salah. Selekeh mai pakak maya belaka. Bagaimana kalau kita panggil anak kita? 4-5 kali kita panggil dia buat tak reti je. Kita mari berasa guan. Mungkin tubik mulut kita tu habis kakah dalam hutan kita sebutkan anak kita. Habis perkataan kita mari. Kita panggil bini kita. 4-5 kali panggil. Dia buat tak reti, buat bodoh. Bukan buat bodoh pun, memang bodoh pun. Kita rasa kan? Tak mari perasaan. Kalau tak tahan sobat, mau kakah-kakah ada tangan kita pegang. Basuh toli. Basuh, habis basuh. Gitu juga dia panggil kita. Kita tak dengar gitu. Dia kata kita pula.
Kita sama manusia pun kita berasa. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala. Tak era aku panggil. Nyawa tak reti ya. Mu nak berjaya dunia akhirat. Mu nak berjaya dunia akhirat. Tak apa, tak semari, tak apa. Aku royak ya, kalau mu nak berjaya dunia akhirat. Tapi kalau mu tak semari, tak ada hak. Sebab itulah kehidupanmu dibelenggu dengan 1001 masalah. Mu tak berasa pun. Ada pitih-pitih tak cukup. Tak cukup semacam. Ada bining-bining tak dengar kata kita. Ada tok laki tidak bertanggungjawab. Ada anak-anak bermasalah. Ada keluarga-keluarga yang pincang. Panah pedih belaka. Nampak muka terkeruk sama. Jak muda siapa ketua cari harta. Tak kalau cukup. Zaman muda dulu susah. Pasal nak peru anak kecil-kecil ni. Ujian panah, ribut, siang malam cari kritik. Pasal nak peru anak. Oh, bila dah tua gini anak besar-besar. Tak nak tidur lagi malam anak buat perangai. Malah kemarin polis mari ambil. Hak tu pula tak tahulah, ikut mung lah. Ngelah kali tak ada arus nak kata, ikut mung lah. Aku ni nak mati esok lusa dah. Kecik mulut tu nampak tak puas hati semacam. Bini pun gitu juga. Nyesal kita nikah dengan demo. Tahu gitu kita tak selesai demo. Tok laki pun jawab pula. Supaya aku juga. Aku bukan nak sangat ke mu. Ayah aku yang paksa suruh nikah dengan mu. Macam-macam kata Ubi. Allah Ta'ala tak akan bagi sakinah wa sa'adah. Allah Ta'ala tak akan bagi ketenangan dan kebahagiaan. Apa? Pasal mu tak makan obat 5 kali sehari. Mu tak makan obat 5 kali sehari. Aku perjalankan hamba-Ku, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Aku gambarkan kehidupan manusia di dunia ni berbagai-bagai perangai. Ada hak molek, ada hak tak molek. Lepas tu untuk selesaikan masalah manusia di muka bumi ni, di dunia ni, aku jemputmu di Sidratul Muntaha. Dia ambil penawar, obat penawar yang mujarab untuk menyelesaikan penyakit-penyakit kehidupan manusia. Aku beri cara makan dia. Aku beri cara makan dia. Kalau dia makan 5 kali sehari, mengikut time yang ditentukan, dia akan selamat dunia akhirat. Penyakit-penyakit itu akan tidak dihinggapi dalam hatinya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau mau makan sungguh obat ni 5 kali sehari, dia dapat mencegah penyakit-penyakit fahsya, penyakit-penyakit keji. Wal munkar, benda-benda maksiat hak mula dengar sehari tengah hari ni. Kerana manusia tak boleh makan obat 5 kali sehari ni lah. Ibu-ibu, kakilah ke atas, kepala ke bawah. Kakilah ke atas, kepala ke bawah. Kerana mu tak boleh makan obat penawar yang aku ajar dah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar dah cara makan obat. Kalau mu nak jarak benar makan obat ni, mu makan obat di awal waktu. Mu jangan bih lah.
Tak boleh nak makan 4 kali sehari, 3 kali sehari. Hujan panas ribut, kena makan 5 kali sehari. Bila mau makan 5 kali sehari, aku janji dah, penawar yang aku berikan ini dapat mencegah penyakit-penyakit pasyak, penyakit-penyakit keji, wal munkar, dan hak penyakit kronik-kronik, penyakit-penyakit yang bawa kepada kematian. Muslimin muslimat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, mengikut kajian dibuat di Malaysia ini, kajian secara rambang termasuk Dr. Fadilah Kamsah, orang Melayu Islam di Malaysia ni, muslimin muslimat, dikatakan 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak makan obat 5 kali sehari. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semayang. Tuan-tuan boleh tengok sendiri ya. Dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam satu mukim, dalam satu negeri, dalam satu negara, 80% tuan-tuan, kira. Maknanya kalau 100 orang, 80 tak semayang, 20 tak semayang. Bila 20 hak tak semaya, 20 hak semaya, itu tak tapih, tak ayok lagi. Pilih-pilih tinggal berapa orang tak tahulah. Akhir sekali penuh dengan orang tak semaya. Penuh dengan orang tak semaya. Bila penuh dengan orang tak semaya, tunggulah saat kehancuran. Tunggulah saat kehancuran. Aku akan datangkan musibah. Aku akan datangkan bala-bala, menyebabkan kehidupanmu dalam kesempitan. Menyebabkan kehidupanmu dalam kesempitan. Rasa kepada ibu-ibu, bapa-bapa semua, sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Bila tempat menuntut ilmu dikatakan sebagai satu raudah, satu taman daripada taman syurga, iaitu majlis ilmu. Hak mu nak bubuh nama sekolah, mu nak bubuh nama yayasan, mu nak bubuh nama gapo dia, bubuhlah nama mung tu, bubuh nak bubuh tu. Tapi pada aku tempat menuntut ilmu. Tempat menuntut ilmu. Hari ini muslimin muslimat, tempat yang Allah Ta'ala rahmati dan berkati jadi lagu mana? Dulu kalau kita sebut sekolah, kita tergambar tempat comel. Hari ini boleh sebut nama sekolah, menghantui kita dengan mimpi-mimpi ngeri. Takut kita. Anak-anak kita nak pergi belajar, nak pergi menuntut ilmu, sedangkan tempat tu dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Terbalik kuat habis. Sekolah kebangsaan ada pembunuhan. Sekolah kebangsaan ada tempat mengedar pepeh kuda. Sekolah kebangsaan di jah 3, jah 5 mengandung dah. Tak perasan ke kita, tuan-tuan? Dapat Allah Ta'ala datangkan penyakit-penyakit ini kerana kita tak makan obat 5 kali sehari tu. Kerana kita tak makan obat. Bayangkan kalau orang sakit tak makan obat. Kau tambah sakit. Akhir sekali jadi ada. Pada uruf, pada adatnya. Sebab itu dalam kuliah-kuliah hamba lebih menekankan jaga semaya, bawa manusia ke masjid supaya manusia sujud dan rukuk pada Allah Subhanahu wa taala.
Bawa manusia ke masjid supaya manusia sujud dan rukuk kepada Allah SWT. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itulah ada satu bab dalam kitab Wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Dia sebut dalam ni, dia kata bab ini menerangkan bagaimana seksanya orang yang meninggalkan solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan." Maka sesudah mereka datanglah keturunan-keturunan pengganti yang mencuaikan sembahyang dan menuruti hawa nafsunya dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka, kecuali orang yang bertaubat, juga orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Ta'ala ayat dah. Dari satu generasi kepada satu generasi, satu keturunan pada satu keturunan, pengganti kita ni mencuaikan sembahyang. Generasi kita ni ada depan Amor, termasuk Amor, tak lama dah, tak lama dah. Siapa dia dulu, siapa dia ke dia, tu bab lain. Tapi kita akan berhadapan, kita berada di ambang kematian. Dalam keadaan umur kita lagu ni, generasi kita lagu ni tinggal semaya setahun ni dah. Kalau perempuan kita mati, generasi yang kita tinggal, Allah Ta'ala rakyat dia. Kau paruk. Generasi kita hari ni pun kita tidak berat dah semaya. Tidak seperti orang tua kita zaman dulu. Kalau orang tua kita zaman dulu, kalau nak turun main asal, nak turun main sepak ke nak main turun bola, nak main bola, dia tanya, main asal ada ke tak? Besar kau main, aku bahan nak pelepasnya. Tanya semaya. No, nak pergi kerja Kuala Lumpur, nak pergi mana. Tu pergi kerja agama Kuala Lumpur ke apa gini tu. Duk besar kita makan. Semaya tu ingat kata. Ada surah ke masjid ke apa gini dengan orang ngajar kata. Semaya. Orang tua dulu. Dia ambil atas sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Nabi dekat nak wafat, Nabi kata, ummati bisalah. Umat aku, jangan tinggal semaya. Orang tua kita dulu pun ambil sunnah ni pesan ke anak-anak. Semaya. Hari ni, beberapa hari ni pesan ke dia ke anak. Pergi kerja Kuala Lumpur ke apa tu, cukup boleh, tak masuk kat aku tu. Tak masuk. Semaya itu umum dia tua cukup pok munya semaya tu. Wak mu pun dulu tak semaya juga. Learning ya baru benar tangga masjidnya. Apa? Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 diberi barang soal sedidik semaya cukup 5 waktu ke tak. Jak daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tak ada solat habuk cukup semaya 5 waktu. Ini kenyataan diberikan oleh pengetua sekolah sendiri. Apa? Dah kalaulah sekolah tiada 1 sampai tiada 5 tak semaya belaka. Semaya 4 waktu tak kira, 3 tak kira, lebih lagi 2 sat. Akhir sekali semua tak semaya belaka. Tak boleh nak jadi. Ya dah jadi. Tak usah peliklah kalau kita dengar seperti yang kita dengar hari ni. Anak kita jatuh di sekolah. Tak boleh tidur kita di rumah ni. Hati. Anak kita juru. Kabar-kabar pun dengan berita. Nyelipak orang boleh tu siapa. Anak kita nyelipak orang tu siapa.
Sekolah kebangsaan berlaku pembunuhan. Bunuh. Statistik menunjukkan bermula daripada 2004 sehingga sekarang ni 17,000 remaja yang berusia 19 tahun ke bawah mengandung luar nikah. Nampak? Fikirlah. Tak kena ke anak-anak kita tak apa. Kena baru kita mengiling pala, cabut cekak. Pasal membentuk bi'ah suasana kehidupan masyarakat dengan tidak semaya, sujud dan rokok pada Allah Ta'ala. Selalu hamba ulangi dalam kuliah hamba, ibu-ibu hamba kata. Nak royak hina tak hina, orang tak semaya ni. Zaman Nabi SAW ada sepasal suami isteri, dia nikah lama. Tak boleh anak. Dia cukup-cukup bercita-cita nak suriat, nak anak. Tok laki dia kata ke dia. Dia kata kalau kita boleh anak dah, amba gunakan bahasa mudah. Kalau kita boleh anak, aku nak sedekah ke, aku bernazar, aku nak sedekah kuda perang untuk fisabilillah. Royak ya berapa ekor? Aku mampu. Tuhan tak izinkan juga. Aku nak sedekahkan unta untuk isi barang untuk pergi fisabilillah. Usung barang nak bagi perang. Tak juga. Nak pergi pakai miskin makan, royak yang berapa orang, aku mampu. Tak juga. Nak biayai orang pergi Mekah, haji dan umrah. Tak juga. Habis kakah dia nazar benar-benar oleh. Allah Ta'ala tak izinkan juga. Lah kelitah setan awak mari lintasan. Andanya kalau bini aku ni ngandung beranak, aku nak minum air kecing angin. Aku nak minum air kecing angin. Fadu takdir Allah Ta'ala. Ngandung beranak, boleh zuriat. Bila boleh zuriat, sukalah. Tapi dalam keadaan suka, nazar tak terlepas lagi. Temu hatak mikir. Nak minum air kecing angin, najis satu hak kembap, tak nak cerita. Waktu Allah pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ni ada masalah ya Rasulullah. Aku ni kau lama dah tapi tak boleh anak. Aku bernazar hak benda molek-molek Allah Ta'ala tak izin. Satu hari aku terletah bernazar, aku nak minum air kecing angin. Anak boleh dah ya Rasulullah. Tapi nazar tak lepas lagi. Tak boleh ya Rasulullah. Najis kembali pipi ya Rasulullah. Tak ada ke jalan keluar dia. Pendek ceritanya Rasulullah kata ke dia. Rasulullah kata, mu tunggu nanti hari hujan. Mu tunggu nanti hari hujan. Mungkin tak ada air hujan di saluran rumah orang tak semaya. Sama najis dengan kecing angin. Ni anak ayat hina tak hina ni orang tak semaya. Kita mari tak berasa lagu tu. Tak mari berasa lagu tu pasal muka pakak tak semaya belakang. Anak demo pun serupa, tok laki demo pun serupa, bini demo pun dah juga. Muka pakak tak semaya belakang, tak ada satu je. Dia biar jadi pelik ni bila pakai semua orang semaya belakang, ada saya dua tak semaya. Pelik sekali lah. Ni semua pakai tak semaya belakang. Kalau semaya tu jadi peliknya. Betul ke tak gagal lah mana? Patah kata tak cara lah anak dia tu tak semaya ke apa gini pun. Bapa dia cara anak orang ni. Nak kita. Anak kita tak semaya juga. So, cara lah dia lah tok laki dia ke bini dia ke apa begini. Enggak kita pun lebih kurang tu juga. Tak cara. Nampak tuan-tuan. Hina tak hina orang tak semaya. Kalau orang tua zaman dulu tak makan sekali dah. Dia tak ui makan sekali. Dia suruh makan suku. Bapa hina orang tak semaya.
Dan dikatakan dalam kitab ni, dia kata orang yang tak sembahyang ni, ibu-ibu dan bapa semua, kematian dia tidak terjamin mati dalam Islam. Di sisi Allah Ta'ala dia tak terjamin mati dalam Islam. Tapi di sisi manusia, Islam ni di tanah kubur Islam, mandi, kapal, sembahyang. Di sisi manusia. Tapi di sisi Allah Ta'ala, mendok dengan aku. Pasal mu tidak ada kontak, mu tidak ada hubungan. Pasal hubungan antara Khalik dengan makhluk, iaitu sembahyang. Bila tak sembahyang, putus hubungan. Putus hubungan. Batal merayak di awal-awal tadi, syukur Alhamdulillah, Tuhan masih jemput kita lagi menjadi tamu dia. Masih ada lagi bibit-bibit keimanan. Cuma kita nak soborkan sahaja. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dalam Al-Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah, celaka besar, bukan celaka main-main dah, celaka besar bagi ahli-ahli yang sembahyang. Hak sembahyang ni iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan sembahyang mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adapun yang dinamakan wail itu, fawailu itu, wail itu ialah satu wadi, satu lembah dalam neraka Jahannam. Antara dua gunung dalam neraka Jahannam, lembah tu wadi tu nama dia wail. Dan untuk siapa mereka ini, iaitu wadi itu tempat kediaman bagi orang yang mentakhirkan sembahyang dan teristimewa orang tak sembahyang. Sembahyang tapi mentakhirkan, melewat-lewatkan tanpa uzur syar'i dan musyaqqah. Kawan sembahyang, kawan lewat pun kawan sembahyang. Apa dia mau lewat sembahyang? Kalau tanpa uzur syar'i dan musyaqqah, wemong nak rayak berat tak berat sembahyang ni. Ni kita hak set-set obama supaya hak tua-tua. Nah ya. Kita berada di ambang kematian. Tah malam ni, tah dini hari ni, tah pagi esok, tah lusa. Bila kita tengok ada orang atas dalam Facebook, dalam TikTok dan sebagainya, tersentuh hati kita. Ambo lama ya. Dia tulis dalam tu, dia kata ke dia, bila usia ayah dan ibumu di usia 60 tahun, bila ayah makmu berusia 60 tahun, sebenarnya kamu akan bersama dengan mereka tidak lama lagi ya. Dia rayak ke anak-anak, bila pokmu tu makmu amak 60, mu tak akan lama dah akan duduk dengan dia. Maknanya mak ayahmu pada urus, pada adaknya sedang menanti-nanti saat kematian. Kita baca pun, kita pun teringat kita, aku ni bukan 60, dekat 70 dah. Kalaulah dia tulis 60, dekat lagu tu dah, aku 70. Orang putih kata anytime je, bila-bila masa je. Tak mikir lagi kita. Dia berasa nak seronok lagi. Tak sih mari jemaah lagi. Tak sih mari dengar orang mengajar lagi. Tak sih baca Quran lagi. Sedangkan Al-Quran yang akan menjadi teman kita dalam kubur. Tapi hari ini bukan Quran jadi teman setia kita. Yang jadi teman setia kita ialah handphone. Gila mana-mana pun tetap bersama. Tidur pun duduk pada tidur. Memang teman setia sungguh. Sedangkan bila mau mati,
Kakak tu ke mana? Hak mula bawa kilik kiri kanan, atas bawah, belakang depan. Habis ceruk, bawa. Tengok ada baca ketubah, mu tak boleh tengok lagi kakak tu. Bila mau mati nanti. Yang jadi teman setiamu ialah Al-Quran. Sehari sutuk tak baca. Atas dunia mu tak saing dengan Quran. Atas dunia mu tak bertegur sapa dengan Quran. Atas dunia mu tak tengok Quran. Atas dunia mu tak sapa Quran. Mu tengok mata sebelah ya Quran. Paling malang sekali mu tak kenal Quran. Ai bermakna mu tak pandai baca Quran. Logik dia akal ke tak? Bila mau mati nanti mu nak claim Quran sebagai temanmu yang akan menjadi temanmu dalam kubur Al-Quran. Sedangkan atas dunia mu tak saing pun dengan dia. Tak mikir lagi kita muslimin-muslimat. Masih lagi kita laguan. Masjid besar gini mau kelengkapkan cukup segala-galanya. Dia tak kata takut nak mari cerah kebanding orang zaman dulu kan. Pakai karuk pergi surah, pergi balasah. Subuh sejuk lagi, hujan-hujan pulak pergi lagi. Kita ni jak daripada rumah sampai ke masjid penuh dengan tar. Naik atas masjid pulak sejuk pulak. Nyamai pulak. Zaman dulu mana ada kipas-kipas pun ni. Mana ada ekor-ekor. Nyamuk Tuhan lah tahu. Tapi alhamdulillah mereka kaya iman. Mereka kaya iman, tapi mereka miskin dari segi harta. Tetapi hari ini manusia kaya harta, tetapi miskin iman. Pasal kita ni ada 4 muslimin muslimat. Duduk kelas yang pertama memang tabik seperingnya. Hebatlah, syukur alhamdulillah. Allah Ta'ala kurniakan pada dia. Yang pertama dia kata orang yang kaya harta dan kaya iman. Kaya harta, kaya iman. Rombok ke dia ni? Tak ada orang back ke masjid. Orang takut back ke malam nak. Takut ada bocor tu. Pusing kan takut utuh dia. Kaya harta, kaya iman. Apa? Kaya harta. Dia infakkan harta dia untuk fisabilillah. Bayar ke tuan-tuan, orang Melayu Islam di Malaysia ni, dia bina satu masjid 3 kali ganda hebat masjid ni. Dia sorang. Dan dia habiskan pitih dia 1 juta setahun untuk program masjid. Hebat Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan dia konsisten istiqamah semaya Jumaat 5 waktu. Dia wujudkan yayasan, tubuh pusat pengajian. Dia biayai pengajian itu, dia ambil 19 buah negara, pelajar-pelajar yang miskin yang pakai 19 buah negara. 900 bulan dia beri ke budak-budak tu. Duit poket. Masjid tu jepuk ambo bagi kuliah subuh. Bila pergi kuliah subuh, tengok depan ni tergambar supaya kita bagi kuliah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kerana tengok pelbagai-bagai kaum bangsa ada, bagai-bagai negara. Kulit hitam, hak separuh hitam, kotak cicok pun ada, hitam separuh putih, separuh pun ada. Hak hitam teruh, hak putih teruh.
Bagai-bagai cara. Sebelum nak semaya subuh tu kita tengok kebot dia semaya sunat. Bagai-bagai pesing semaya sunat nampak. Akid takbir. Ada hak gening, ada apa kawat ta'uti pun ada. Supaya duduk luar negara. Dia bina hotel sebelah masjid tu. 2 bilik dikhahkan untuk siapa dia yang ceramah di masjid tu, free dia duduk. Dan orang nak jumpa dia, orang yang buat masjid tu payah nak jumpa. Kalau dia mari semaya di masjid, dia duduk belakang-belakang. Sudah semaya bawa royak. Royak ketimai, royak kata, sianu-sianu nak ada. Tapi dia duduk belakang. Dia tak say duduk depan. Apa takut orang hormat dia, orang sanjung dia, orang... Dia tak say. Tawaduknya dia. Dia manusia kaya di Malaysia ni, orang Islam yang pertama. Nak ayat ni. Kaya harta, kaya iman. Masjid Muhammadi Kota Baru, sepanjang Ramadan baru ni, dia menghabiskan untuk iftar malih berbuka puasa 300,000 tuan-tuan. 300,000 dia habiskan untuk malih buka puasa. Sehingga akan keluar dusta. Buka depan. Iftar menarik pelancong. Malih buka puasa menarik pelancong. Ada 5 baris non-Muslim cahaya nak alik tawafek mai buka puasa kata. Dia seronok tengok. Awalnya dia mari dia pakai ikut dah. Waktu email petegur. Boleh nak mari buka puasa masjid, tapi kena pakai pakaian yang seperti orang Islam pakai. Dia pakai. Hak paling hebat lagi nak ayat ni, dia bunyi orang Islam bayar terah, bayar fitrah, bayar zakat. Dia minta kata email nak bayar zakat kata. Padahal dia non-Muslim. Seorang hamba Allah Ta'ala, setiap hari dia menginfakkan 3,000 sahaja dia untuk malih buka puasa. Sahaja dia 3,000. Dan Tok Imam ketemukan hamba dengan orang tu ketika hamba pergi kuliah subuh. Dia tak royak, tapi Tok Imam royak kat hamba. Dia kata, Ustaz, hak Ustaz kecik tadi lah. Dia beri 3,000 sehari untuk malih buka puasa di masjid. Dia sewa hotel depan Masjid Muhammadi sebulan sepanjang Ramadan. Tak balik ke rumah. Dia kata sekelami. Malah balik Ustaz. Kelik pun pas Zuhur nak mari pulak. Bahasa nak mari pulak. Saya pakai sewa situ. Senin selalu nak turun semaya ke apa ni. Dalam hati kata Allahu Rabbi ya Karim. Tuhan beri kaya harta, kaya iman. Tak apalah kita tidak duduk di kelas yang pertama. Duduk kelas nombor 2 pun tak apa. Kaya iman, miskin harta. Tak apa. Janji kaya iman, miskin harta. Bila mau kaya iman, mau boleh melakukan amal ibadat. Mau boleh berjemaah, boleh mari masjid, boleh baca Quran, boleh berzikir. Mau boleh beristighfar, mau boleh berselawat. Boleh melakukan semaya-semaya sunat, boleh bangun malam semaya tahajud. Bila mau kaya iman, bila orang kaya iman boleh melakukan amal ibadat. Bila kaya harta boleh beli benda-benda di dunia. Nak beli kapal dia, nak kereta, nak beli kapal terbang pun boleh. Nak beli jet boleh bila mau kaya. Gitu juga bila mau kaya iman. Bukan setakat semaya 5 waktu, semaya tahajud pun boleh. Mau boleh khatamkan Al-Quran sebulan sekali, sebulan 2 kali. Bila mau kaya iman. Wali'azubillahi min zalik. Jangan jadi golongan yang ketiga. Kaya harta tapi miskin iman. Kaya harta tapi miskin iman. Kereta ada belaka. Motosikal paling bodoh ada motosikal. Nak makan mudah. Taklah susah sangat serupa orang-orang di tempat lain. Senang lah hidup nak yakwi.
tapi memiskin iman. Zahir tak hari, asa tak ada, ngari iso jarang-jarang, kadang-kadang subuh lagi dah. Boleh subuh kaya selama ni. Pasal mu miskin iman lah. Kalau mu kaya iman, tak ada alasan. Orang kaya harta, tak ada alasan. Royak yang berapa dia boleh bayar. Tapi bila orang miskin harta, wak gapa dia gak kereta hok molek-molek mahal pun. Siapa juga gitu ganung serupa ya. Memang kecek gitu mu tak boleh beli hok mahal. Kalau mu ada piti banyak, mu nak pakai kereta hodoh-hodoh gitu, 3 kali start baru hidup. No. Memang siapa duduk dalam tu kocok habis. No. Mu je tak mampu yang mu je. Kamu tak ada piti, kecek lah gitu. Bagi tinggal belakang tu, mati tinggal belakang tu. Kamu tak boleh beli. Mu tak boleh beli. Kalau mu boleh beli, mu tak kecek gitu juga. Di dunia nak rasa juga. Moga Tuhan beri rezeki kita. Kan Nabi ada royak dah kan? Orang yang bahagia di dunia ni ada 2-3 perkara. Satu daripadanya apabila mu memiliki kenderaan yang baik, jiran yang baik. Pandai pula mu kecek. Abang mu boleh beli tu. Awak tak boleh beli, mungkin kau nak kot tu pula. Nampak? Jangan jadi yang ketiga, kaya harta tapi miskin iman. Lagi parah golongan yang keempat. Miskin iman, miskin harta. Dia lah sesak. Tak sembahyang bayar pula. Allahu Rabbi ya karim wa li'asubillahi min salik. Amba tengok amba, muslimin muslimat tengok diri masing-masing. Aku duduk kelas mana? Aku duduk kelas mana? Tak apalah, aku duduk kelas nombor 2 pun tak apa dah. Biar aku kaya iman, tapi aku miskin harta. Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Bobo boleh lah. Nak kata kaya dok, tapi senang lah. Anak nak sekolah boleh. Kenderaan ada lah, ada goda-goda. Rumah ada, boleh sedekah. Orang kaya iman dah tu. Tapi harta tak ada lah makna. Ni kopa sungguh. No ya. You know kopa? Tak ada. Inilah siksaan bagi orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran lagi, dia kata, "Ma farraqu." Ini hadis Nabi SAW. Ini hadis Nabi. "Ma farraqu bainal muslim wal munafiq illa bitarkis salah. Fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafira." Waliyahzubillahi min zalik. Minta Tuhan jauhlah. Nabi kata, tak ada beza, serupa saja. Siapa dia? Orang Islam. Beza antara Islam dengan orang munafik, melainkan yang meninggalkan sembahyang. Tak ada beza. Suluh diri masing-masing. Kalau orang rakyat kata dia mau munafik, kita marah. Kalau kita jenis gedebek, gocoh lala, kita apa? Dia mau kata kawan munafik. Tak payah orang kata. Suluh diri sendiri. Beza antara Islam dengan orang munafik, sembahyang. Tak sembahyang, munafik. Mudah bahasa. Gitulah kira-kira. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid yang kelima, ada mafhum daripada satu hadis dalam kitab tu. Dia kata ke dia, ibu-ibu, dia kata, Nabi kata, kalau mau nak tahulah orang tu dihinggapi dengan virus munafik, virus munafik, mana penanda dia? Dia berat nak sembahyang subuh Jumaat. Dia cari alasan nak sembahyang subuh Jumaat. Dia payah nak sembahyang subuh.
Cakap tu orang dihinggapi dengan virus munafik. Tak payah kita nak marah orang. Kita rasa sendiri je. Ngeteh dia hati. Ngeteh dia. COVID-19, nak tahu kena COVID ke tak, dia ada jual alat dia tu. Tengok. Kena ke tak COVID? Kena ke tak COVID? Gagal gepak. Habis orang pakai goni laku. Takut virus COVID-19. Mati ya. Jangan kata belakang. Salah pun tak boleh. Duduk rapat pun tak boleh. Kalau rumah 2 tingkat, bini 3 tidur atas, kita tidur bawah. Takut jakit COVID. Sampai gitu mau. Setengah-setengah muslimat. Kacik pun tak boleh. Takut cubit kok mulut. Maka dia begitu belakang takut. Mu takut COVID-19. Tapi mu tak takut virus munafik. Mu tak takut sikit apa pun virus munafik. Mana dia virus munafik? Berat payah cari alasan nak sembahyang subuh. Cik dah tu mu jadi dihinggapi dengan virus munafik. Pasal orang munafik ni dia payah. Dia berat. Dia tidak berusaha berikhtiar untuk itu. Sebab itulah dijanjikan, Allah Ta'ala janjikan dia. Siapa-siapa dia yang semaya subuh, takbiratul ihram bersama dengan imam, selama 40 hari, berturut-turut, Allah Ta'ala akan hindarkan 2 penyakit. Penyakit yang pertama, Allah Ta'ala akan hindarkanmu daripada sifat munafik, dan Allah Ta'ala lepaskanmu daripada api neraka. 40 takbiratul ihram bersama imam tanpa galak sekalipun. Direct. Ni janji-janji Allah. Kalau mu nak suruh penyakit virus munafik mu hilang dalam hatimu, mu makan obat subuh selama 40 hari. Jangan galak. Allah Ta'ala rakyat kita tak erah. Hak kita erahnya siapa dia rakyat? Doktor rakyat. Doktor kata, Pak Cik ni kena puasa ni, mana pasal esok kita nak bedah. Sebab kalau tak puasa tak boleh nak bedah. Oh, puasa. Begini. Puasa. Apa pasal doktor rakyat? Saya benar ke doktor? Pasal dia ngaji bab tu. Percaya kita pasal dia ngaji batu. Memang kalau nak buat apa dia, kena puasa. Betul dah tu. Dia ngaji kot tu. Allah Ta'ala maha segala-galanya. Kalau mu nak selamat daripada virus munafik, subuh 40 hari tanpa galak. Mu tak erti, tak erat. Mu lebih nampak meyakini tentang doktor daripada aku nampak. Pengong popokmu. Apa? Pakat-pakat fikir, hamba fikir apa? Tuan-tuan fikir, tuan-tuan masing-masing. Nak bagi alasan ke dia. Minta maaf lah. Panggil sangat. Hamba tengok ada orang kena, orang tak kena. Orang kena tu nampak relax ni. Orang tak kena nampak. Jelah gila. Panggil sangat buat apa? Dan satu riwayat lagi dia kata, siapa-siapa dia yang memudah-mudah dan meringankan semaya akan diseksa oleh Allah Ta'ala dengan 15 seksaan. Ni ketika dalam dunia, 3 ketika waktu nak mati, 3 waktu dalam kubur, dan 3 waktu bertemu dengan Allah SWT. Untuk malam ni muslimin muslimat, kita tengok tengah kita hidup lah ni lagi. Tengah kita hidup ni, hamba tuan-tuan masih hidup lagi. Seksa hak Tuhan janji ni kena ke atas kita. Kadang-kadang kita tak khabar, kita sudah diseksa oleh Allah Ta'ala atas dunia. Belum lagi dalam kubur dan pada masyarakat. Atas dunia Tuhan seksa atas kita. Yang pertama dia kata, Allah Ta'ala menghilangkan keberkatan umurnya. Tua. Tapi tak ada keberkatan.
Perangai pun budak-budak. Mikir pun budak-budak. Cara hidup pun budak-budak. Kalau orang tua lagu mana cara mikir? Kalau orang tua lagu mana cara pakai? Kalau orang tua lagu mana cara kehidupan dia? Lagu mana cara? Kalau orang tua. Tak ada keberkatan. Tua geda yang mun. Kalau budak tak mari masjid, mun pun tak mari juga. Supaya budak juga mun tu. Budak pakai ikut rock and roll, mun pun dah gitu juga. Pakaian yang menggambarkan biar masuk lekoh dengan umur kita. Kita orang tua nak janguk secara mana sangat. Ni sama naik dengan anak bedok dia bedok, anak belecu dia belecu, anak sedu dia sedu, anak toreh dia toreh. Sama naik dengan anak. Muka petrafik lain. Maaf lah. Lepas tu orang berkata, alah tukar anak ngemuk. Sengih suka. Padahal kata tak kecil manis. Dia tak nak beza anak ngemuk. Tukar apa? Ni anak lagu lain. Muk nampak cesis pun belak ting bujang pecuh. Apa tukar lagi? Muk tak ada royak jangok setara mana pun. Suka ngejerik syukur dah. Tengok. Suka sesek ni nampak nak. Siapa nak kata muk? Bola muk sia ke muk. Anak pula kata ke muk sia ke muk. Kat aku lah. Aku dulu tak ada nak bedok, tak ada nak berapa. Nak begitu. Lah ni boleh bedok, boleh belacunya. Kata bedok lagi, lah ni nak bedok belah. Lah. Mari sangat. Nampak tunduk lah belakang sensing. Dan sungguh. Ni sedap ni siap jatuh ni adalah klik lagi. Tak dengar ke ustaz tu kata ke dia semua. Allah Ta'ala tarik keberkatan umur. Kecek kira apa orang muda? Kecek kira. Tadi ada orang apa kan? Ya dia tu dasar kata tolak, orang tolak dia tu. Tempoh berbini pakar. Tengok, sama apa kan? Betapa orang tolak oleh gamar tu. Bedek mulut dengan Allah. Tak pada dengan umur. Siapa budak-budak pula pesan, pakcik. Sabarlah pakcik, nak gitu. Ke pakcik orang tua dah kan, nak gitu. Apa pakcik kecek gitunya, nak gitu. Siapa budak pesan kita, lari kita. Tidak kita lari tu. Pakcik, orang bel dah masjid tu. Bapa mengingat ketuli ke? Aku dengar ya. Nak gitu. Suruh orang pergi. Mu tak pergi pun. Amo tak apa pakcik, amo bodoh lagi. Pakcik tu nak mati esok lusa. Dah cakap apa? Nampak? Kadang-kadang betul juga ahli reti tu. Dia tengok kita dia mah. Allah ayahmu bobolah. Tua dah kita ni. Duk ngadak ko esteru. Giga masjid kata. Tua dah kita ni. Nak gitu. Dia pun tahu kita tua. Nak gitu. Lepas tu dia panggil kita. Orang tua tu. Pasal dia berasa muda sama dia. Mak. Tuan. Allah Ta'ala tarik keberkatan daripada umur. Allah Ta'ala tarik keberkatan daripada umur. Lagi dengar ada istilah orang tua kita dulu. Bila kita pergi seputih kapal. Orang kapal tu kata, ni orang tua kapal ni. Ni orang tua kapal ni. Beza dengan ni orang tua kapal ni dengan ni orang umur tua. Orang tua dengan orang umur tua lain lah. Muda lagi. Berapa baru ni? Tapi walaupun mu tak bersih ni, dia berusaha dia jadi orang tua kapal ni. Dia jadi orang tua. Jadi orang tua, tapi umur muda. Kita umur tua dah. Tapi orang tak buat, kita jadi orang tua. Orang tua saja, tapi tidak jadi orang tua. Tu imam muda-muda, tapi dia jadi orang tua kapal tu.
orang baloh, orang gapo-gapo pergi jumpa Tok Imeh. Tok Imeh muda lagi. Tok Imeh kata, amo nak susah mana rumah tangga, ambo bini pun duk lagi. Contoh kan gitu. Tapi tak apalah. Bapa kerja Tok Imeh pasal kita buat dia orang tua. Pasal bapa kita buat dia orang tua, dia sabar, dia ilmu, dia awak ibadat, kecek dia halus manis. Orang jadi Tok Imeh kan kecek lagu tu kan. Sabar walaupun orang kata gapo dia awak tak erti, awak tak dengar. Orang jadi Tok Imeh. Tak apa. Dia jadi boleh jadi orang tua. Dia ni orang umur tua tapi kecek kasih. Ngayak ni. Tu dia. Yang kedua, tanda rezeki apa ni, tanda Allah Ta'ala seksa kita dunia lagi, iaitu Allah Ta'ala menghilangkan rezekinya. Allah Ta'ala tarik keberkatan rezeki. Jak muda siapa tua cari fitis saja, cari makan saja. Tanda rezeki kita berkat, semua hamba diroyak semua. Dia ada dua, ibu-ibu, bapa-bapa semua. Ada rezeki yang halal, belum tentu berkat. Tetapi rezeki yang berkat, automatik halal. Rezeki yang halal belum tentu berkat. Tapi rezeki yang berkat, automatik halal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil. Kalau mu nak bagi rezeki kat aku ya Allah, bagilah rezeki yang berkat. Kerana rezeki yang berkat akan terkandung juga yang halal automatik. Mu nak tahu mana rezeki mu berkat ke tak? Yang pertama ulama kata, muka dekat dengan Allah Ta'ala. Muka ingat pada Allah Ta'ala. Tu tanda rezeki mu berkat. Aku beri pitih mah kamu bagi rezeki kamu, dengan rezeki mu boleh beli kereta. Aku beri rezeki kamu dengan pitih mah kamu bagi rezeki mu boleh beli motor. Aku nak tengok kenderaanmu tu, kereta kau, motor kau, itu dia mu mendekatkan diri dengan aku kau jauh. Mu kau jauh. Awak ada kereta kau tak mari masjid. Dua anak bening malam Jumaat pergi pasar malam. Boleh jalan jauh lah sikitnya pasal malam Jumaat. Ada kereta. Pergi Maidin, Pakar Kuala Terengganu. Malam Jumaat. Hari tu masa tak ada kereta, itu ada sebaca dekat dia tu, Yasin. Aku beri rezeki sikit. Kau tak khabar dah apa. Kau jauh. Mekah tak pergi lagi. Mekah. Yang terbaru ni keluar kenyataan. 50% ibu-ibu orang tolak nama naik. Nama naik dah ke Mekah untuk sesi 202 ni. Tolak dah 50%. Apa? Pasal kis pitih tak cukup. Kau mahal. Agak-agak lepas kau di akhirat kelak nak jawab dengan Allah Ta'ala. Bulan lepas tu mau bayar tanah hak tepi jalan tu 70,000 tu. Hak tu untuk anak, takut dia susah sesok. Takut kita tak duk sesok dia nak rumah mana. Mau saya gitu mau ke anakmu ni takut susah. Bila mu tak ada. Pak aku nak tak mana aku. Kanamu ke anakmu senang. Kanamu ke anakmu bahagia. Pak aku ni aku. Pak aku. Mu tak pongong ya aku. Patut kita Allah Ta'ala bagi rezeki dan ayat ni. Kau dekat dengan Allah Ta'ala. Rezeki yang tak nampak Allah Ta'ala bagi kita panjang umur. Kita panjang umur. Aku beri panjang umur kamu supaya kamu beristighfar dan bertaubat. Inilah ketika kamu nak boleh mari masjidnya. Aku bagi nikmat kelapangan kepadamu. Aku bagi nikmat sihat. Marilah.
Inilah tanda rezeki berkat. Yang kedua, tanda rezeki berkat memudah sedekah. Memudah sedekah. Memperwajibkan dirimu tiap-tiap hari, kok mana-mana pun baik keru, ujian pandang ribu, aku tetap bersedekah. Sikit banyak bak lain. Aku perwajibkan diri aku nak bersedekah. Nak ya. Tanda rezeki berkat yang ketiga, memudah bersyukur. Bersyukurlah tuan-tuan nak ya weh. Kalau jadi sebuah tempat lain, Allahu Rabbi ya Karim. Kita ni alhamdulillah. Dan tanda rezeki yang berkat yang keempat, keluargamu bahagia. Anakmu kenal 5 waktu, anakmu pandang ngaji Quran, anakmu juruh nak berbuat soleh tu takut kita tak apa faham sangat. Juruh. Rajin mari jemaah masjid. Rajin baca Quran. Taat ke ibu bapa, taat ke guru. Hari ni gurunya gocoh main-main. Nya sama cikgu, siapa kena bayar cikgu. Pergi hotel dia, oyak kali oyak kepok. Pok pula menggopak kali 2 kali 4 dengan anak dia. Sama ke cikgu. Nutuk ilmu ke dia lagi hari ni. Tak ada keberkatan langsung. Tak boleh marah sikit rabuk nak ke anak. Ada sekolah tu ibu-ibu, bapa-bapa semua, hamba dijemput ceramah motivasi ke ibu bapaan. Bila ceramah, hamba tersebut benda-benda tahu, tak tahu pun ada isu di sekolah tu. Sudah ceramah cikgu bawa pergi catering makan. Dia kata, ustaz ni supaya tahu-tahu, dia kata ustaz. Dia kata ada satu isu di sekolah ni. Cikgu Tino tu murung jadinya. Moyok. Kisnya, cikgu tu ambil buku, wak gini ya. Cikgu Tino tu wak gini ya. Pada pelajar dia tu dia hot Tino, wak gini. Kelik royak ke mak ayah dia kata cikgu bahaya ngebuk atas kepala dia. Pok pula mungkin ada waris-waris, ada kontak dia di Putrajaya. 4 pupu ke 18 pupu ke dia kerja dia. Pong online selalu. Reput selalu. Hak sana pun tak khabar, turun selalu. Turun royak ke Jabatan Pendidikan Negeri, JPN pun tak ada apa pasal hak datang royak. JPN pepong ke PPD pun telah kalau hak dana royak pun mari. Lepel cikgu Tino ni. 5 orang pelajar dalam rijah tu jadi saksi, bawa pergi. Jala sungguh ke tak cikgu buat, jala sungguh. Bodoh mana kecil belawak. Cikgu tak faham puan, cikgu buat gitu ya. Hari ni tak boleh pergi temu dalam ayat ni. Pas cikgu besar tu ayat kamu dia katakan dia. Kisnya dia kata, budak tu bagus belajar dalam bilik rijah tu. Mungkin cikgu tu duduk kapal tu juga. Dia tengok betul-betul ada naik motosikal. Hak Tino budak Tino naik motosikal pun. Kaki pun tak apa rapat. Awak pandang motosikal. Cakap main banyak. Jadi prestasi belajar tu kau tu. Cikgu pun marahlah sikit. Bukan bahaya lagi. Allahu Rabbi ya Karim. Talih kosek ke rambut. Jadi tok guru kena hormatkan anak murid dah ni. Welcome back to school mengkorokmu. Duk itu pagar sekolah kat back to school bewok. Senara nama anak murid ada tarikh lahir, pun tarikh lahir anak murid beli kek. Meraihkan anak murid dan suruh biar anak murid rasa seronok apa? Bila rasa seronok, anak murid pun suka mai ke sekolah. Siapa kita mau kena awak ke budak-budak. Gitu ke cara nuntut ilmu. Akhir sekali anak murid pun kau bahasa usah. Batu bila pun cikgu ketapa cikgu kan. Cikgu tu berflu. Kena cikgu kedebel juga. Wah, tapa ratik. Masuk je pula cikgu tu. Tak tahulah jadi guana tuan-tuan. Nak ya.
Kita pun kata tak apa, asalkan kita bahagia keluarga. Keluarga korok dia bahagia tu. Yang ketiga, Allah Ta'ala menghilangkan segala tanda yang orang yang soleh pada mukanya dari segi cahayanya. Orang menanyakan sembahyang yang tak sembahyang ke, muka dia keruh. Tak ada nur. Hak hitam tu kulit, tapi air muka tu ada cahaya. Lain nak wi. Ni kata tengok ni, kena air sembahyang. Lain kata, hak hitam tu muka kena panah tapi tak lain. Lain apa? Nampak monyok dan kan kat pukul 9 dah ngatuk lah nak kesung. Nak. Yang keempat, tiada baginya di dalam Islam. Dengan molek ibu-ibu. Orang mengenai ke semaya dan orang yang tinggal semaya tak semaya ni tiada baginya dalam Islam. Di sisi Allah Ta'ala dok omong ni. Di sisi manusia selekeh indah nas muslim, tapi indah Allah memang adik-adik, anak-anak semua. Yang kelima, segala amalan kebajikan yang dikerjakan tiada diberi pahala baginya. Muntasa tunjuk juruh lah, muntasa tunjuk baik lah. Mau beri lembu 4 ekor buat majlis rasul di masjid ni. Maya bedak, sejib tak mari. Orang masjid kenyal, buta, boleh buat klik masing-masing. Mung tak boleh pahala sikit rabut lah. Nampak? Aku tak kira kebajikan untukmu. Mu yang anak bini mau makan. Pasal itu kewajipanmu. Patut mu boleh pahala. Tapi tak boleh pahala. Apa? Pasal mu tak semaya. Anak bini mu kenyal. Anak bini mu selesa. Mu terbodoh. Kerana mu tak semaya. Yang main-main kata. Kita kadang-kadang ramai dalam masyarakat kita. Jangan kosek dia tu, dia tak semaya, tak main jemaah pun. Dia baik. Tu imam nak apa dia di masjid ni, dia sedekah. Kok kita makan kambing minggu lepas tu, hak dia pergi kambing dia. Nampak gitu pun, tapi hati dia baik. Korok ni. Dia tak semaya sekarang, tak ada lah, tak ada. Ibu dia duduk di semaya. Tapi kalau semaya pun kedekut, tak boleh juga. Dia mesti masuk dua-dua kelekah. Semaya rajin, itai dari-dari, janggut paklata, wasabeh sama besar ngobal lagah. Tapi kedekut, tak hidup masing. Tak masuk syurga juga, bau pedak. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Rajin semaya, bangun akak lambungnya, bangun semaya. Pas doa, pas semaya, doa. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku uji dengan harta kamu, pitimah kamu, mau infakkan untuk gabiah. Mau infak untuk gabiah. Semaya merajin, tapi kakak ni menyayah. Batu aku kapuh semua. Semaya, harta. Aqimus salah wa atuz zakah. Kalau nak tahu semayamu jadi kerja ke tak, tengok. Harta menginfak dah untuk fisabilillah. Pembangunan masjid, mengimarah masjid, untuk fakir miskin, untuk bagai-bagai membangunkan Islam. Ada tak? Kalau mengira nayawi, asal bau syurga pun tak. Dan yang akhir sekali, doa orang yang tak semaya ni, doa orang yang memudah-mudah ke semaya ni, tiada diangkat ke langit. Kau tak terima. Batu dari kuliah hamba kata, kita di masjid ni jadi tok lebah. Orang kampung kita pun jepuklah kita pergi buat doa selamat semaya ajak. Kita pergi dah semaya ajak doa selamat. Sudah ke rumah dia, rumah tak semaya. Kita tahu dia tak semaya. Kita pun tak berapa nak pergi. Pasal kita dengar hak ni. Dia doa pun tak jadi apa. Amal yak dia, jangan jadi tok lebah bodoh. Bila rumah orang tak semaya, itulah. Bila dia jepuk malam ni, malam kemarin Nabi, kita tunggu tangga dia tu. Dia jepuk malam ni, malam kemarin dia tangga rumah dia tu. Apa? Nak benar kita pergi semaya aja. Apa? Kita tulis niat kita.
Kita sembahyang ajak nama dia supaya Allah Ta'ala campurkan taufik hidayah pada dia. Waktu kita berdoa, pasal doa fa'arat lah, pasal dia tak erti. Duk Rabbana, Rabbana, dia tak erti. Gomogi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah, juga dosa ahli keluarga ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami datang ke sini, ya Allah, memohon doa daripada-Mu, ya Allah. Engkau campurkanlah taufik hidayah kepada ahli keluarga ini, ya Allah. Campurkanlah taufik hidayah kepada keluarga-keluarga ini, ya Allah. Ketua keluarga rumah ni, ya Allah. Pilihlah ketua keluarga dia semaya, kata, ya Allah. Biarlah dia pergi masjid, kata, ya Allah. Biarlah dia pergi jemaah, kata, ya Allah. Ha. Ada dia orang tepi, temeh, doa molek kata. Tak ada. Habis tinggi tu gitu. Bini dapur gomo temeh, gomo. Amo yak tu segi masjid malah anak gomo. Oh, sudah baca doa gapo di pak tubik, lauk ayam lah, gapo lauk kambing gapo. Pokok kita makan ni. Pada buat sisa suat kelik pula. Kita makan boleh, pala boleh. Mu pasal habuk tak boleh. Habis haya segup tak boleh pasal habuk. Apa? Pasal tak semaya. Kita tak pergi bodoh kita. Kita nak lagi ayat ni. Kita menyampaikan mesej Islam. Kita menyampaikan uslub dakwah pada dia. Ni yang kita nak yang terbaik ini. Ni punya tak maya. Tak kira. Kita cukup boleh nak pergi selalu ayat ni. Mari ajak kita pun duduk sini niat selalu dah. Oh rumah ni, rumah lagu ni. Kita niat supaya Allah Ta'ala campurkan taufik hidayah pada dia. Oh, dia suruh baca Yasin. Baca Yasin. Apa? Pasal Yasin ubat untuk hati manusia. Pasal Yasin untuk hati Al-Quran. Supaya Yasin kita ni mengubat hati dia yang sakit. Hati dia yang dipenuhi dengan risyawah, selaput dosa. Mungkin dengan kita baca Yasin. Dan kadang-kadang Yasin ni baca dekat orang nak mati. Pasal dia nak mati dah. Nak mati dah tu. Siapa dia nak mati? Iman dia nak mati. Biar Allah Ta'ala hidupkan iman dia. Apatah lagi kalau dia tua, memang dia nak mati dah. Oh, esok ke bunyi, orang pun kata, mati dah dia tu, dia baca Yasin semalam. Panggil. Ni dia baru jasa nak ayat ni. Memanglah doa dia tidak tanya. Tapi kita tuliskan doa tu ayat ni. Seperti yang Nabi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, pilihlah antara dua Umar. Sama ada Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal. Nabi doa. Dah habis kakah. Dakwah. Cak nak bunuh dia semacam. Tapi Nabi tidak berputus asa. Nabi berdoa dengan Allah Ta'ala. Kalau nak suruh jadi kuat, ya Allah, Islam, pilihlah antara dua Umar. Umar Al-Khattab ataupun Abu Jahal. Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi. Allah Ta'ala pilih Umar Al-Khattab. Yang Allah Ta'ala persebabkan dia dengar adik dia baca Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala sertakan dengan taufik hidayah. Dengan Quran itu, maka lembek tuak selalu. Akhir sekali menjadi sahabat yang nombor 2 terhebat. Selepas pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi kata, andainya kalau ada Nabi selepas pada aku, nescaya Umar lah orangnya. Siapa gitu mau nak ayat ni? Tak kita. Kita pergi baca doa, baca Yasin ayat ni. Mungkin kalam-kalam yang kita baca, kalam Allah yang kita baca. Mungkin semaya ajak yang kita doakan itu, yang kita baca doa itu, mungkin Allah Ta'ala sertakan campur taufik dan hidayah kepada dia. Ngelah kali dia pun mula mengorak langkah, mula pakat marilah. Mari semaya, ngelah kali dia rajin pada kita pula. Kita pula tak mari, dia pula pergi rumah kita. Demo itu dia memang dia ajak kawan. Lah ni demo pula kalau tengok tak mari. Apa tak mari yang sekat tak ada jawatan, demo tak pergi dah. Dulu demo rajin dulu pasal ada jawatan. Bengong demo. Dia pula berbengong kita. Nampak boleh faham tuan-tuan? Dan oleh kerana jam 8.30, maka cukuplah setakat ni dulu. Kita kata gitu. Bila 8.30 dia kata cukup lah. Padahal ada tuan-tuan nak sama tengok kaki pun berapa kali beki dah. Habis apa kali beki dah kaki beh? Lengoh dah nak kata. Dia lah pasal sejam lebih dah. Jadi yang merasa telah saja yang mampu hamba sampaikan.
Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini pertama-tama sekali untuk diri hamba dan amnya untuk muslimin dan muslimat mati Allah SWT. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau nak bagi ilmu pada kami, ya Allah, bagilah ilmu yang memberi manfaat pada kami dunia dan akhirat. Wa rizqan wasi'a, peluahkanlah rezeki kami, ya Allah, rezeki yang halal dan penuh keberkatan. Wa amalan mutaqabbala, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadat kami yang tak seberapa ini, ya Allah. Dengan kesedah kami memohon, merayu dan meminta segala-galanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Alhamdulillah, selesai kiamat kepada nanti yang menjadi ilmu yang dengan